Alright. So, morning guys. Ni hari kelima kita. Hari kelima ke? 15, 16, 17, 18, 19, hari ni 20. Hari ke-6. Okay. So, hari ni hari ke-6 kita di bumi Thailand. Semalam full day lah, pagi sampai petang kita dah gerak. Dan kemudian hari ni sampai malam tadi pun kita jalan-jalan je, pusing-pusing, cari makan, tengok-tengok barang, dan lah beli beg sikit. Kemudian pagi ni kita nak pergi, kita akan gerak ke Bangkok hari ni. Cuma sebelum kita gerak, kita akan, bukan kita lah, saya nak pergi dobi baju lah. Banyak sangat lah kan, dah 6 hari pakai, pagi petang. So nak pergi dobi baju. So dekat sini banyak 24 hours laundry. Cuma nak kena jalan semalam dah banyak sangat jalan kan. So kita nak pergi naik kereta je lah. Sebab pagi rasanya macam tak apa sesak hari kerja kan. So kawasan ni kawasan pantai, macam tak apa sesak. Kita nak pergi naik kereta, pusing tengok mana laundry yang ada. Okay, nanti saya share. Okay, basically dobi dia sama je macam kita. Dobi dia 50 baht, tapi kat sini dia punya sabun dan juga dia punya softener kena berubah asing. Harga dia dua-dua ni 5 baht, 5 baht. Maksudnya 50 sen, 50 sen. Sabun dan juga softener. Dia jual pakai mesin. Ni dia punya dobi. So dah tekan tu, masukkan coin tu. Actually boleh pakai duit shilling je. Maksudnya ditukar tu tukar duit shilling rupanya. So pakai je duit shilling, boleh masuklah dobi dia. Kalau cool free. Dia basuh 28 minit. Lepas tu okey, kalau nak tapi di sini dibuat duit sikit lah. Kalau tak nak warm, dia kena tambah 10 baht. Kalau nak hot kena tambah 20 baht. Ni sistem dobi dia dekat sini. Ni mesin dia. Mesin softener ni duit shilling dia, tukar duit shilling, masuk duit kat sini, lepas tu keluar duit shilling. Lepas tu kat sini tempat beli sabun dia, masuk je 10 baht kat sini. Ni 5 baht, ni 5 baht. Maksudnya sabun, ini dia punya softener, hygiene dia. Dia keluar kat sini. Okey, kita tunggulah dobi tu nak sampai. Tapi pagi ni rupanya ramai orang kat sini kan. Walaupun dobi ni kecil, tapi yalah, orang sini banyak expat dan juga orang tempatan juga. So memang ramai lah yang membasuh dekat sini. So anda kena tunggu lah. Okay, tempat dia memang cantik. Dah tepi jalan je. Cuma kalau nak datang sini kena naik motor. Naik kereta macam susah sikit. Memang tak ada parking lah. Kita tunggu je lah. 28 minit kita set timer. Sekejap lagi kita datang balik. Okay, so Alhamdulillah hari ni kita dah selesai dobi tadi. So sebelum kita gerak, kita recap balik bagaimana hotel kita ni, Coco Hotel ni. Sebab hari tu video first kita rosak. Ni adalah ruang parking dia di kiri dan kanan. Maksudnya dia ada car parking yang selamat. Okay, kemudian dalam lobby dia pun cantik. Hotel ni saya rasa hotel baru. Dan hari tu kita dapat bilik yang tingkat 1 sahaja. Ni adalah lobby dia. So kalau korang nak pergi dekat dengan pantai, boleh pergi. Recommended lah hotel ni, dengan bilik dia cantik. Dia ada kolam renang. Harga dia pun tak mahal, dalam RM140 tu malam. 140 tu lebih kurang dalam 1000 berapa baht je kan, 1200 baht je kot kan. So ini di belakang tu ada kolam. Dia ada breakfast, tapi untuk non-Muslim boleh lah ambil breakfast dia kan. So kolam dia ada dekat belakang. Kalau korang nak pergi tak nak pergi pantai, korang boleh je pergi kolam dekat sini untuk menenangkan fikiran. Okey, so ni ruang breakfast dia memang agak luas. Ni ada lobby dia dan sebagainya. Ni pun ada kedai kopi. Kalau korang terdesak nak beli air mineral pun ada dekat situ. Okey, so thank you. Okey, kap kun kap. Alright. Okay, so let's go. So kita dah sampai. Kita menuju ke Pattaya City Sign, tapi sebenarnya dia bukan bawa dekat yang kita nak tempat tu. Rupanya memang dia bawa betul-betul dekat belakang signboard tu. Jom kita tengok. Memang spectacular view lah. Okey, jom kita tengok. Tu nampak tu, boleh nampak satu Pattaya daripada sini. Alhamdulillah, ya subhanallah, cantiknya. Nampak tu. Ni dia punya viewpoint rasanya.
Nampak tu. Memang spektakular lah. Nampak tu. Dan ini ni dia. Kita nak ambil gambar kat bawah tu. Sebenarnya kita nak ambil gambar dekat bawah sana tu. Tapi tak macam mana. Tak macam mana kita sampai ke atas ni. Tapi alhamdulillah dapat juga kita tengok view ni. Cantik. Alright. Jom kita ambil gambar dulu ya. Okay, so tadi kita dah singgah dekat Pattaya City Sign. Dan sekarang kita nak pergi bergerak ke mencari makanan. Tapi kita jumpa satu tempat. Yang ni yang hari tu saya nampak ada satu member tu, dia upload 7-Eleven Pattaya ni. Dia orang kata the mother of 7-Eleven. Bukanlah mother sebenarnya. Bukanlah kata dia ni betul-betul apa mother. Tapi besar dia tu. Nampak tu 7-Eleven Pattaya. Memang besar gila dia punya bangunan dia. Nampak tu kan. 7-Eleven Pattaya. So memang besar. Saya tak tahu apa dekat sini. Siap kapal bagai apa semua. Jom kita tengok apa yang ada dekat dalam dia. So rasanya macam biasa, tapi mungkin lebih banyak lah barang-barang dia kan. Okay, tengok. Sekejap. Okay, ni dia. Ni dalam dia. Dia siap ada 2 tingkat. Dahsyat. Dia macam biasa, cumanya dia ada sampai 2 tingkat. Ada aqua lagi. Besar lah, besar. Dan kita tengok atas dia ada apa. Ni retail store. Atas dia tempat makan ni. Atas dia siap ada seat, bakery, coffee. Nampak tu. Ni. Cantik lah, cantik. So ini kalau anda pergi Pattaya memang kena singgah lah. Tengok. Very nice. Nampak ni. The mother of 7E. Okay. Nampak ni. Tu nampak bawah dia tu. Okay. 7E yang paling besar rasanya dalam dunia ni kot. Sebabnya rasanya tak ada lagi 7E yang macam ni kan. Okay, ada ruang makan. Dekat bawah dia tu, nampak tu, boleh nampak lah. Okay, ini yang dia orang katakan, istilahnya dia orang gelar the mother of 7E. Dan sini bentuk dia kapal. Kita boleh tengok luar, nampak? View dia. Makanan dia kita boleh tengok luar. Nampak? Dan cukup banyak. So sini ada bakery. Bakery ni anda boleh belilah. Dekat sini. Nampak? Best Bite. Okay. Dan ada toilet. Kat atas tu ada toilet sekali. Okay. Okay, nice, very nice. Okay, jom. Tengok dulu. Okay. Dekat atas ni pun ada satu robot dia. Nampak tu. Robot dia kata untuk say hi, tapi tak tahulah dia say hi ke tidak. Dia akan berpusing yang satu ni. Satu 7E ni. Okay. Lepas tu inilah kedai-kedai, tempat kedai-kedai dia. Sama je actually macam 7E biasa, tapi lagi banyak lah. Dia ada bakery, dia ada cafe, dia ada tempat makan. So pada saya impresif lah. Dan di luar sana pun dia memang ada tempat makan dia sediakan. Pintu dia boleh masuk kiri kanan. Dekat depan pun boleh, dekat tepi pun boleh. Alright, so let's go. Okay. So kedai yang kita nak pergi ni sebenarnya sebelah aja dengan masjid semalam. Apa nama dia? Tu Nina. Dia dalam bahasa Siam kan. Okay, rupanya sebelah. Masjid semalam dekat sana. So rupanya sebelah saja dengan masjid yang kita pergi semalam. Cuma semalam petang mungkin dah tutup dah pukul 6. So ni kedai dia, bersebelahan dengan Masjid Hidayatus Salihin Mosque. So location boleh tengok kat bawah ni. So ni kedai dia. Kedai dia nampak macam menu macam menarik. Macam-macam ada pizza, ada western demamnya. So kita tengok apa menu yang ada dalam ni. Nampak ni. Dia ada Kitchen by Nina. Okay. Ada, dia pun mungkin ada pengaruh-pengaruh masakan Cina juga kot. Sebabnya dia ada macam gambar tulisan-tulisan Cina. Jom kita tengok apa menu dia. So apa yang ada? Banyaknya. Banyak. Burger ada. Burger. Western. Western food. Ni apa? Anan noodle soup. Ni noodle. Sunbeast Kitchen.
noodle curry, noodle soup. Oh, noodle soup, noodle beef. Oh, Ada okey, chicken. noodle soup. Okey, lagi? Pizza ada. Biryani Ni apa chicken. nasi? Oh, biryani chicken. Rice basmati. Best. Hainan. Hainan chicken. Oh, This one, this one? Hainan chicken rice. This one? อันนี้แบบว่าOh, besar, big. Oh, 100. Yalah. แล้วอันนี้ไรดัก Oh, biryani duck. chicken. Okay. Yang ni duck with rice. yes Oh, ni biryani chicken. Mhm. Biryani lamb? Have, don't have. no have Oh, lamb don't have. Apa tadi, mana tadi ni? Ni apa? Makanan Pizza. Oh, pizza pun ada. Piscina pizza. Pizza dia memang betul sedap. Kalau nasi putih ada? Ada. Ini dia punya western. What do you call Western. this? beef ball Oh, beef ball. Kemudian pancake pun ada. Murah je pancake dia. 20 baht je. Soup, chicken. This one? What is this? ผัดกะเพรา ผัดกะเพรา beef 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 with rice. with rice Egg on top. egg on top เนาะ Egg ada. Egg on top. Ha? Ada telur. Egg Can on top. Egg on top. Okay, Lepas nasi. tu this one, what is this? ginger beef Oh, ginger beef. Daging. Ice This one what? coffee. Tom yum. One. อืม Ice Wait. coffee one. ต้มยำเนาะ No. โอเค This one? อะไรวะเดี๋ยวก่อนนะออมเล็ตwith beef Oh, omelette with beef. Dia tulis tu. Coffee. Oh, coffee. coffee cool เนาะ Yes. ice coffee Ice coffee. This one Hainan. หายนั้น Saya nak makan. Okay, wait. This one what beef? What beef? Pak kapau. ผัดกะเพราแล้ว Sekejap ni เอามาเลข makan กาแฟ dengan เย็น ni. หนึ่งจ้ะ Give me this one, okay. Okay. Water. ติ่มซำwater Water. watermelon pineapple mango orange Coffee. Coffee, ice coffee. coffee Ice coffee. Ice coffee, yep. โอเค Okay. เป็นกาแฟเย็นสอง Okay. So dekat kedai ni kita makan tadi kita order nasi biryani sebab kita tak jadi lah sebab pak kapau tu semalam kita dah rasa. So kita ada order nasi biryani. Ini nasi biryani dan kemudian kita order daging ginger daging ginger beef. Okay. Macam Faiz dia makan nasi pak kapau chicken with egg. Egg on top. Okay. So kita makan yang ni dan kemudian dia ada order satu dim sum tau. Dim sum ni kita dah makan semalam tapi tak tahu lah sama ke tidak. Tapi rasa macam lebih kurang sama je. Cuma kuah dia berlainan sebab semalam ni kuah ni lagi pekat tau. Jom kita rasa dia punya dim sum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ni dim sum dia. Okey. Wah, kuah dia pekat. Semalam tak pekat. Bismillahirrahmanirrahim. So, sekejap. Berapa baht tadi? 60 baht 60. 60 baht ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 biji 60 baht. Macam semalam saya beli 50 baht tapi dimsum ni kecil-kecil. Semalam 50 baht tapi kecil-kecil. Mungkin sudah petang kot. Dah petang dia dah mana yang tak habis. Mungkin dia pack kan. Mungkin. So kita tunggu. Sementara kita tunggu daging, kita akan rasa dia punya nasi biryani. So nasi biryani ni saya nampak macam menarik lah. Ada dia punya bawang goreng, kemudian ada dia punya ni kuah dia ni. Nampak? Kuah garlic dia kan. Cuma yang ni dia ada masam-masam sikit. Kalau macam kita kat Malaysia, kuah kuah nasi Arabnya dia macam bawang je kan. Yang ini saya nampak macam dia ada daging gingerbread yang kita minta tadi tu. Nampak menyedihkan, tak tahu berapa ringgit. Tapi tengok tadi macam RM7 je dengan nasi. Oh, dia masak dia untuk 2 orang terus. Dia macam tu. Naya dia buatnya. Dia nak makan. Tak apalah, kita makan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Kita rasa demi nasi biryani dulu. Memang berasa. Dia punya kuah dia ni, dia rasa ada masam. Dia ada rasa pedas. Dia tak macam kita punya bawang yang macam kat Malaysia tu. So memang sedap. So bila kita makan nasi biryani memang rasa lah. Dia cukup rasa. Walaupun tak ada sup, dia cukup rasa. Ni kita rasa dia punya daging ginger. Daging dia ni dia bubuh ginger ni halia kan. Halia.
Jaga Banyak juga ahli dia untuk mengelakkan angin kot. Dah nampak ni. Dia bagi sayur macam ni ha. Ni boleh makan terus ke? Boleh? Ya. Memang dia letak untuk kita kunyah. Daun bawang. Okay. Ni bawang Itulah. Holland. Bawang Holland ni sebiji-sebiji letak, nampak ni. Dia buat ulam. Okey. Satu lagi, kita rasa ayam dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam ni cukup lembut. Okey. So kalau anda nak datang sini, boleh datang ke Sina Food, Sina Halal Food dekat Pattaya. Okey. So cukup untuk ni, biasa sambung makan. Alright, let's go.